Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini KDMRS Muslim berpeluang menyantuni saudara baru dan masyarakat pedalaman dalam majlis iftar pedalaman KDMRS Muslim yang diadakan di Kampung Sagalaut, daerah Tenom. Perjalanan ke kampung ini mengambil masa lebih kurang 1 jam dari daerah Kedingau. Alhamdulillah, dalam majlis ini pelbagai aktiviti yang telah diadakan, di antaranya sesi tazkirah, pengenalan KDMRS Muslim, solat berjemaah dan agihan sumbangan bakul makanan. Semoga setiap langkah kecil ini menjadi asbab kebaikan yang berpanjangan dan membuka lebih banyak peluang untuk membantu dan menyebarkan cahaya Islam di bumi Sabah ini. Ya Allah, berkatilah usaha ini dan permudahkanlah perjalanan dakwah kami, insya Allah. Alhamdulillah.